Bagi penggemar kopi, korang boleh cuba Alo Coffee ni korang. Dia ada 5 perisa kat dalam satu pack ni. Okey, dia ada juga perisa yang unik. Apa tu? Dia ada juga perisa durian, dia ada juga perisa white coffee. Okey, dia ada halal ni korang. Okey. Ni perisa cappuccino, dia ada juga perisa strong coffee. Dia ada juga perisa white coffee yang ni no added sugar. Okey, tak ada gula. So korang boleh cubalah korang nak rasa yang mana dulu. Ni Angie try cappuccino dulu korang. Okey, ni kita tengok serbuk dia. Dia bentuk macam tu korang, warna dia. So korang kalau korang suka panas, korang boleh buat panas. Kalau korang suka sejuk, korang boleh tambah ais. Okey, sukalah nak tambah ais banyak mana tu. Kalau bagi Angie, ni rasa dia sedikit pahit lah. Tapi kalau bagi suami, rasa dia dah sedap. Okey, creamy-creamy macam tu. So korang untuk pack ni memang sangat bagus lah kalau korang suka. Lepas ni korang boleh beli yang pack besar pula. Boleh try, okey?